Okay, 3, 2, 1, go start! Go, Kilis! Yeah! Bersama aku Salin dan selamat datang ke YouTube channel Salin 00179. Okay, di video kali ini aku akan tunjukkan ke semua koleksi Beyblade yang aku ada. Yang aku dah kumpul sama ni lah. Target aku ada 7. Sebab aku start main Beyblade tak lama sangat. Baru bulan 3 ke bulan 4 gitu lah. Ke bulan 5. So aku hanya sempat kumpulkan 7 je Beyblade. Tapi tak silap aku, kesemua Beyblade yang aku ada ialah Beyblade fake. Tak ada yang ori daripada Takara Tomy. Sebab aku tak ada, memang tak adalah Beyblade dari Takara Tomy kan. Sebab aku tak jumpa dan aku malas nak beli online. So bila aku kalau nak beli Beyblade, aku bawa duit pergi satu tempat, jumpa Beyblade, aku bayar, aku dah macam tu je aku beli Beyblade. So tak silap aku, Beyblade aku ada 7 kesemuanya, tak silap aku lah. Nanti korang tengok lah. Kalau nak tahu kesemua apa Beyblade yang aku ada, korang tengoklah video ni sampai habis. Baru kau boleh tahu Okay guys, dan sebelum aku tunjukkan kesemua koleksi Beyblade yang aku ada, pastikan korang dah subscribe dan like video ni. Dan share video ni ke kawan-kawan korang, okay? Supaya aku macam lebih bersemangat nak buat video baru. Okay, dah jangan lupa like dan subscribe. Okay, jom. Okay guys, ini ialah kesemua Beyblade yang aku dah kumpulkan sama ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah ada 7 kan. Okay, so ni korang boleh tengok kesemua Beyblade aku ada. Ini dia kesemua Beyblade aku. Okay, aku akan terangkan satu-satu Beyblade aku. Nama dia punya type dan tu aku akan terangkan satu-satu lah. Okay, kita akan start daripada sini lah. Okay, ni ialah Beyblade aku. Okay, ini Beyblade yang pertama. Okay, nama dia ialah Victory Valkyrie. Okay, dia ni ialah attack type B. Dia boleh tahan hebat jugalah bagi aku. Tapi dia bukan Beyblade favourite aku lah. Aku pakai dia tapi jarang-jarang lah. Okay, kau boleh tengok ni Okay. Okay, ni bawah dia. Nampak ni adalah fake Dia punya disc pun aku tak tahu kenapa ada frame. Sepatutnya tak ada. Dia bentuk dia pun pelik. Cuma driver dengan layer dia je macam dalam TV macam ori sikit lah. So korang ni lah dia Victory Valkyrie. Kita akan pergi ke Beyblade yang seterusnya. Okay, Beyblade yang seterusnya ialah Excalibur. Okay, ni dia Excalibur. Dia ialah attack juga. Tapi aku dulu ni favourite, sekarang dah tak. Sebab ada satu kemalangan yang membuatkan nampak. Dia punya hujung pedang ni patah. Mungkin sebab lagi sangat aku spin, aku lancarkan. Okay, dia ialah attack type B. Dia attack yang hebat jugalah. Tapi pedang dah tumpul dah tak hebat lah. Aku pun dah jarang guna dia. Okay, ni dia punya driver. Dia punya disc. Aku tak tahu lah ni disc ni ori tak. Korang komen lah. Aku pun tak tahu sangat pasal Beyblade ni. Cuma aku tahu aku kumpul aku main. Tu je lah aku tahu. Okay, so aku macam kalau noob sikit, sorry lah. Okay, ni dia Excalibur. Okay, kita akan pergi lanjut ke Beyblade yang seterusnya lah. Okay, Beyblade yang seterusnya ialah Guy Fafnir. Okay, Guy Fafnir ini ialah stamina type B. Okay, dia dimiliki oleh Free de la Hoya. Tak aku tak tahulah kalau betul ke tak. Aku Free de la Hoya. Komen lah betul ke tak. Okay, ni dia Guy Fafnir. Guy Fafnir. Tapi dia punya disc aku terhilangkan. Okay, sebab waktu tu aku berlawan. Beyblade ni besar. Tapi bila dia burst, aku tak tahu ke mana pula disc dia pergi. So, aku pakai dia dengan driver je lah. Sebab aku jarang pakai dia walaupun dia hebat sebenarnya. Okay, so ni dia Guy Fafnir stamina. Okay, ke Beyblade yang seterusnya pula ialah Wild Wyvern. Okay, Wild Wyvern ni ialah defense type B. Ni ialah satu-satunya Beyblade defense aku, tak aku. Ni ialah satu-satunya Beyblade defense aku. Okay, dia lah defense yang agak hebat lah juga Okay, dan inilah satu-satu Beyblade yang stiker dia masih full. Yang lain semua stiker dia ada yang dah hilang. Ni je masih full.
Okay. Ni dia, aku baru beli dia beberapa hari lepas. Tak lama sangat sebab stiker dia masih penuh, tak ada yang koyak-koyak lagi. Okay. Ni ialah, nampak dia memakai disk nombor, aku tak tahu lah, aku malas nak buka. So korang boleh tengok ni. Dan kau tahu tak kenapa driver dia pelik? Waktu aku beli kotak dia, aku dapat driver dengan, memang aku dapat driver ni. Driver ni dia boleh berlampu apabila dia laju. Sabar tapi sejak minyak ni dia dah tak keluarkan lampu. Mungkin sebab bateri dia dah habis. Tapi waktu first aku beli memang sumpah dia boleh keluarkan lampu. Lampu bila dia berpusing nanti korang nampak lampu. Dia cantik main waktu malam lah. Okay, ini dia Wild Vibrant. Okay, Beyblade yang seterusnya pula ialah ni dia Bloody Longinus. Dia ialah salah satu Beyblade favourite aku. Wild Vibrant ialah Beyblade kedua, nombor 2 Beyblade favourite aku. Okay, ni ialah salah satu. Tapi aku ni nombor 3 favourite aku. Ni adalah Bloody Longinus. Dia lah attack double bay. Kalau kau tengok ni dia ada 5 kepala naga. 1, 2, 3, 4, 5. Okay dia. Ini yang rasa, walaupun dia bukan Takara Tomy, aku rasa macam dia macam ori tau. Sebab besi dia pun sama, driver dia sama sikit, cuma bau dia kotor sikit. Yang sebab aku kerap guna Beyblade favourite kan. Okay, so ni dia Bloody Longinus attack double bay. Okay, ke Beyblade yang seterusnya ialah Z Achilles. Ni ialah Beyblade paling aku suka lah, favourite gila, nombor 1. Walaupun sebenarnya kat tengah ni dia ada stiker tapi stiker dia tanggal. Sebab ni Beyblade hampir lah awal, dah lama juga aku miliki dia tapi dia masih hebat sampai sekarang. Okay, so dia ialah balance. Nampak ni disc dia. Okay, kau boleh tengok ni. Dia ialah balance dimiliki oleh Aiga. Okay, so ni dia Z Achilles. So, kita pergi ke Beyblade yang terakhir. Ini ialah Beyblade nombor 4 favourite aku. Okay, ianya ialah Storm Sprite. Okay, ni ialah aku beli dalam dalam nak cakap RM10 atau RM9 lebih. Memang murah gila lah waktu tu. Okay, dia punya besi aku rasa tak ori. Tapi dia punya driver macam ori lah. Tapi dia bukan Takara Tomy Aku beli dia. Ni hebat lah juga. Dia memang hebat lah. Dia tergolong di 4 Beyblade favourite. 4 Beyblade favourite bagi aku lah. Tapi kalau bagi korang, Beyblade mana Beyblade favourite korang di antara semua Beyblade ni, korang boleh komen lah. Okay, ni dia Storm Sprite. Okay, aku akan cuba satu-satu Beyblade aku melawan kawan aku iaitu Meow. Okay, aku akan lawan dia. Aku nak tahu Beyblade aku ni skuad mana. Okay, jom kita lawan. Guys, kita akan berlawan bersama Meow 1, 2, 4, 5. 5. Kawan aku Ni. Tunjuk tangan. Ni dia. Ni dia dah. Okay. Dah tekan bell. Okay. Setiap cakap aku akan lawankan Beyblade aku satu persatu. Kita akan mulakan lawan. Aku akan first. Aku akan pakai apa Aku akan pakai Storm Sprite. Meow akan pakai apa? King Kerbeus. Okay. Dia different Siapa dapat 2 mata dulu dia menang. Macam biasa. Yeah. Jom. 3, 2, 1, go shoot! Go! Storm Sprite. Go King Bears. Oh, dan nampaknya Storm Sprite menang dengan penamat hidup. 1-0. Okay. So, kalau korang tengok video Meow, jangan like dan subscribe video tu. Tak payah pun tak apa. Subscribe. Kali ni tak apa, jangan tengok. Jangan. Cuan, go shoot! Korang dislike je, lepas tu komen. Tak payah, jangan cakap dia. Dia tu membawa ajaran sesat. Dia membawa ajaran yang sesat. Adakah Sprite akan menang? Macam ya, macam tak. Kita tunggukan. Dan ulama. Dan nampaknya Storm Sprite menang apa nama hidup lagi. Jumlah mata 2-0. Storm Sprite menang. Okay. Rasa baik video Salih. Kalau tidak, okay, aku akan pilih ni, Victory Valkyrie. Okay. Dia akan pakai Excalibur ni yang sedang berpusing. Okay.
Jom. Nampak tak? Nampak tak? Ha ni. Kita lawan. 3, 2, 1, go. Go shoot. Okay, go. Victory Valkyrie. Go. Assist. Ha. Terbelit dah aku nak cakap. Tadi sebut nama. Assist Excalibur. Oh, dan nampaknya Victory Valkyrie menang dengan penamat hidup. Alhamdulillah aku masih menang. Jumlah mata sekarang ni 1-0. Okay, jom sama lawan. Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. Okay, go. Victory Valkyrie jangan mengalah. Teruskan. Triple Saber. Ni kan nak imajinasi kita orang. Dia berangan je lebih. Betul. Oh, seri Seri. Okay, kita akan disebabkan seri, kita akan tengok ke planet seterusnya lah. Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. Alah, menang. Imajinasi keluar. Keluar. Serang. Dia akan menyerang. Dia nak jadi dipun. Dia akan menyerang. Ya, asar dia. Oh no. 1 sama. Nampaknya si Excalibur menang dengan penamat hidup. Jumlah mata sekarang 1 sama. Okay. Siapa yang akan menang? Aku sangat. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Oh, nampak. Teruskan attack dia. Victory Valkyrie, kau boleh buat. Go. Wah, tolonglah. Dan nampaknya si Excalibur menang dengan penamat hidup. So, si Excalibur nampak 2 mata. Pemenang ialah si Excalibur. Okay, kita akan ke lawan menggunakan Beyblade asalnya. Bagi Beyblade asalnya, aku akan memilih Wild Brown dan Meow. Jap. Okay. Meow akan menggunakan apa? Ni. Meow akan menggunakan Spring Gun Requiem. Okay? Aku akan menggunakan Wild Brown. Defend lawan Balance. Jom kita tengok siapa akan menang. Ni pelik sikit kalau tengok kat dalam telefon. Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. Okay, go Wild Brown. Defend, betul. Oh, dan nampaknya penamat hidup. Sangat cepat ya Spring Gun berhenti. So, nampaknya lah satu sama pula. 1-0 bagi sekarang ni. Jom. Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. Go Wild Brown. Kau boleh buat. Hancurkan dia. Yang bagi dia menang. Oh, nampaknya stamina nampak lemah. Okay, dan nampaknya Wild Brown menang dengan kemenangan yang senang ya. Nampakkan 2 mata dengan penamat hidup keduanya. Okay, jom. Beyblade yang seterusnya kita akan pakai apa ya? Aku rasa aku nak pakai ni kot. Excalibur yang ni. Okay, ni akan menggunakan apa? Fish Excalibur. Oh, nampaknya adik-beradik. Ni berevolusi je ni. Okay, kita tengok siapa lagi hebat. Okay, jom. Kita tengok. Nampak? Okay, dua ni. Wah, dekat hangat. Ya, jom. Kita akan mulakan perlawanan. Okay, dah jom. 3, 2, 1, go shoot. Ayo Excalibur. Saber strike. Triple Saber. Oh, stamina dia memang lemah betul lah. Oh! Nampaknya penamat musnah burst finish. Dan nampaknya si Excalibur menang penamat mudah. Dengan mudah sekali dengan penamat musnah. Jadi jumlah mata 2-0. Okay, kita akan lanjutkan video ni dengan menggunakan Beyblade yang seterusnya, iaitu aku akan pilih ni dia, Bloody Longinus. Dan kau akan gunakan ni. Nak gunakan apa ni? Okay, King Kirby ya dalam Bloody Longinus. Okay, jom kita tengok siapa lagi hebat. Wah. Jom. 3, 2, 1, go shoot. Okay, go. Bloody Longinus, go. Gosok. Pertarungan memang tidak sengit hari ni. Tidak sengit kau cakap. Nampaknya King Kirby yang dihalau masuk ke dalam Bloody Longinus tak benarkan dia masuk ke dalam di tengah stadium. Tapi malangnya Bloody Longinus kurang stamina dan dia kalah dengan penamat hidup. So 1-0. King Kirby 1, Bloody Longinus 0. Okay, jom kita lanjutkan. 3, 2, 1, go shoot.
Okay, tukar berlawan. Go. Attack je, burst je. Macam kalah je. Ya, kena seram. Dari Linus, mula kekurangan tenaga. Stamina dia mungkin lemah dan aku tak sanggup. Oh, nampaknya Brady Linus berhenti dahulu sebelum tim Kerbeus. So, tim Kerbeus menang dengan 2-0. Okay, kita teruskan je lah. Okay, Beyblade mana lagi aku tak guna? Guy Fafnir. Betul, Guy Fafnir dengan V Achilles. So, aku akan pilih level 1. Sekejap Okay, aku akan pilih Guy Fafnir. Okay, jom. Disebabkan disk dia hilang, aku akan pakai mana-mana disk yang ada. Disk tu. Okay, aku akan play disk Excalibur lah. Okay, jom. Guy Fafnir, buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Okay, jom. Paruh akhir ni. 3, 2, 1, go shot! Oh, nampaknya Meow menggunakan God Valkyrie. Aku lupa nak terangkan tadi. Oh, bertahan Guy Fafnir. Berapa tenaga dia kalau boleh. Nampaknya Guy Fafnir kalah. Dia pernah hidup walaupun dia stamina. Nampaknya God Valkyrie menang. Okay, kita akan lanjutkan permainan. Apa? Salah, okay. Jom. 3, 2, 1, go shot! Go. Okay, dan nampaknya Guy Fafnir menang apa nama hidup. Jadi, jumlah macam 1-0. Satu sama. Okay, kita akan terus lanjutkan video. Jom. 3, 2, 1, go shot! Oh. Attack dia. Terus kau mengattack. Ya. Baju. Oh, dan Guy Fafnir kalah dengan penama hidup. So, God Valkyrie menang. Okay, dan kita akan menggunakan Beyblade yang terakhir yang tidak digunakan dan Beyblade favorite nombor 1 aku yang tadi aku dah terangkan. Ni dia, Zack Achilles melawan Siege Excalibur. Okay, jom kita tengok siapa lagi hebat. Okay, 3, 2, 1, go shot! Go Achilles! Yeah! Terus. Nampaknya Achilles menang dengan penamat musnah. Dia menang 2-0. Okay. Sebab tu Achilles favorite aku. Dia yang terkuat. Ya, Achilles. Okay guys. Dia macam. Nampaknya aku menang dengan penamat musnah. So, kita dah habis lawan.